pinggan kita cari hampir 10 kedai hari ni untuk nak dapatkan pinggan yang elok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan, hari ni saat ni pukul 6 petang 6 petang waktu Aceh. Kita baru sampai di Aceh Sigli. Kita nak pergi ke Biren insya-Allah. Jadi ni adalah 6 tan hasil sumbangan dari tuan-tuan daripada pagi tadi hingga pukul 10 ke 11 tadi sahaja. Jadi terima kasih banyak. Saya sangat-sangat bersyukur. Walaupun kita tak dapat sponsor daripada syarikat besar, tapi dengan hasil sedikit demi sedikit kita dapat cukupkan dana untuk 1 tan. Kita sediakan beras, kita sediakan mi, kita sediakan kelambu, kita sediakan air. Hampir 500 ni, dalam ni ada 500 kotak air. Kita sediakan kelambu, kita sediakan sejadah, kita sediakan kain sarung, kita sediakan pinggan mangkuk, tuala wanita, pampers bayi, sabun dan sebagainya. Kenapa kita ambil masa yang panjang hari ni? Punca dia ialah tak semua kedai dapat menyediakan stok sebanyak yang kita nak. Jadi terpaksa kita pindah. Tadi saya rasa hampir ada kot dalam 5-6 kedai. Jadi insya-Allah moga-moga bagi kepada semua yang telah menyumbang pada zakat, moga-moga Allah Taala balas dengan keadaan yang terbaik dengan melimpahkan sebanyak-banyak rezeki untuk kalian. Terima kasih banyak. Kita target esok ada satu lagi lori untuk kita hantar kepada semua yang memerlukan di sini insya-Allah. Jom terus menyumbang kepada zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.